Sebab waktu tu 1MDB dia jadi sangat fishy sebab pelaburan-pelaburan yang dia buat tu yang sepatutnya strategik, tapi apa yang kita nampak dia contoh Untuk sebenarnya PRU 14 tu yang Najib kalah tu, sebenarnya bukan 2 penjuru, dia 3 penjuru. BN, PH, Gagasan Sejahtera. Tapi duit. PAS collab. Rule dalam main duit atau undang-undang dalam main duit atau syarat utama dalam main duit, kau kena banyak duit. Dan kau kena sentiasa ada source of money. Yes. kau nak banyak. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Selang Jawab episod 77. Part 2. Kali ni aku betul. Santai. So, geng, hari ni kita nak bincang benda yang sangat menarik. Tapi sebelum tu, aku nak pergi kat Dan lah. Dan, kau betul kau penyokong MU? Betul. Daripada aku start MU 2008, 2007. CR punya Zaman prime dia. Zaman prime ni. Zaman prime dia. Lepas tu aku stop tengok MU 2013 sama Moyes ambil tu. Sebab kalah ke? Tak, sebab koyak sangat waktu tu. Aku memang tak boleh terima. Bangang sangat. Kau beli Fellaini tu aku dah macam masalah kau beli Fellaini siap. Memang beli pokok atas padang tu. Lepas tu aku stop, aku berhenti tengok lama gak. 2013 sampai 2000 sampai PKP. Lepas PKP baru aku tengok balik. So jangan masuk. Aku just berhenti tengok MU lah. Aku still tengok Real waktu sebab CR main kan. Boleh tak sebelum kita start aku nak pergi sesi sebab aku perasan shoot waktu Dan datang first dia tak intro Dan secara detail. Aku nak intro Dan, aku nak tahu dia sekolah kat mana, penonton kita pun nak tahu. Kan 5 minit boleh. Boleh. Sebab penonton Selang Jawab ni Mama suka Dan. Actually Mama minat dengan Dan ni. So Dan, kat sekolah kau sekolah sekali ni shoot ke? Tak. Aku dulu sekolah dekat sekolah rendah, sekolah menengah memang dekat Pahang lah. Aku membesar di Bera Pahang. Okey. Parlimen dia sebab kita bukan politik kan. Tok Sri Ismail Sabri. Aku sekolah SK Felda Tementi waktu sekolah rendah. Kau Felda? Felda. Aku memang membesar di Felda sampai 2020 family aku pindah ke Negeri Sembilan. Tapi aku lahir Negeri Sembilan tau. Cuma waktu aku umur 4 tahun parent aku pindah Pahang atas business punya purpose. Lepas tu sekolah menengah 2011 sampai 15 aku dekat SMK Bera Bandar 32. Okey. So kau belajar kat universiti? Aku asasi undang-undang dekat UiTM kampus Dengkil. Sekali ni shoot lah. Aku senior di atas 1 tahun. Bukan sebaya aku ke kau? Aku 28 tahun ni. Aku 29. Di atas aku 1. Atas tahu aku, senior aku setahun. So degree? Degree aku dekat UiTM kampus Remban, Corporate Administration. Back then, soalan lagi. Kau pernah ada awet? Pernah ya. Kenapa? Sekarang ada awet lagi? Sekarang status dia complicated. Dengar tu. Sebab penonton-penonton kita dah berkurang tau. Daripada dulu penonton kita ramai yang berumur 50 ke atas. Tapi bertuahnya kita kalau penonton kita 50 ke atas lah. Aku pergi satu program ni, aku cerita. Makcik-makcik tu tanya aku, Afiq dah kahwin belum? Aku cakap lah belum. Makcik pun cakap, makcik ada anak lah. Dia nak kenal tak anak makcik? Aku waktu tu aku respon sebab aku nak jaga hati tunang aku. Aku tak apalah makcik. Tapi kalau aku bujang, aku cakap boleh. So Dan, kita bertuah sebab penonton kita berumur ni. So mungkin ada orang komen, Dan tolong pergi datang rumah makcik. Boleh bincang. Boleh bincang. Pihak tepi Pihak tepi Kalau komen tu nanti tak apa, nanti aku filter satu. Saya dengan Afiq boleh jadi broker dia. Aku boleh jadi agent dia lah. So Dan asal boleh complicated ni? Apa what happen? Tak ada cerita sini baik. Takkanlah cerita sini gila. Okay, tolak kita pergi cerita apa. So Dan, apa benda yang waktu kau sekolah kau rasa macam menyentuh cita-cita kau untuk jadi orator atau mahir bercakap ni? Aku rasa kau debater. Aku sebenarnya start debat 2011 sampai sekarang lah. Tapi sekarang tak adalah jadi pendebat dah. Lebih pada coaching lah kan. So kau sama dengan kau lah? Aku dah tinggalkan dunia debat lah. Okay. Aku mula tu sebab sebenarnya waktu aku masuk sekolah menengah, aku tak tahu nak buat apa. Macam aku tak suka pergi kelas mata-mata dalam
dalam pelajaran dalam waktu sekolah tu. So aku tanya bapak aku, ya apa yang best kalau nak masuk. Waktu cikgu cakap bimbunan, kita ada pertandingan pantun, debat untuk karnival bahasa Melayu peringkat daerah kan. Atau aku tanya bapak aku, ya ada tak pertandingan yang menarik Alun boleh masuk? Apa benda yang Alun boleh buat Ni waktu sekolah menengah? waktu form 1. Atau apa yang boleh Alun buat untuk ada added value sebagai Alun orang. kau ada sulung Aku nak sulung. Okay. So bapak kata, biasa orang hebat-hebat ni masuk debat lah. Aku pun besok pergi jumpa cikgu aku cakap, cikgu saya nak masuk debat. Lepas tu? And sejarahnya tercipta lah juga sebab aku the only one form 1 yang masuk, and aku memang duduk depan, aku tak ada simpanan. Anchor tau. Okay. Tapi first match aku takkan lupa, aku lawan yang budak form 6 dulu. And then lawan pergi final lah. Tapi final tu aku kalah. And the next form 2 sampai form 5 memang aku menang semua daerah. So apa kalau debate ni kita ada mentor kita, mesti ada tokoh yang kita contohi untuk orator kita lah, untuk kita tengok dia sebagai guideline kita. Kalau Amir dia tengok Dr. Mahathir. Tak, Aku main satu. Aku sebut nama dia ni dalam politik sekarang. Kalau aku dah sebut. Tak payahlah. Kau cerita dulu. Aku Mesti kalau- ada kan debat mesti kita ada satu individu yang kita. Aku memang meminati ada 3 orang lah. Ni Malaysia dan luar negara. Malaysia je lah, 2 orang. Nombor 1, aku dulu memang minat Rafizi Ramli, Datuk Seri Rafizi Ramli, and Anwar Ibrahim lah. Okay. As an orator. Rafizi, kenapa aku tak tahu apa yang jadi kat aku, tapi daripada aku form 4 sampai aku masuk U first year, second year, memang orang cakap aku berdebat macam Rafizi. Okay. Sebab aku terikut-ikut dia punya Dewan Yang Mulia tu. Tu Aku boleh sahkan sebab aku pernah satu sidang dengan Dan dulu. Oh, kau pernah satu sidang kan dia? Aku pernah lawan Amir. Masa Debat belia ke? Asta ke debat belia? Debat belia ke saya debat belia? Aku ingat Amir debat belia. Kau satu tim yang share Amir kat waktu tu. Ya betul. Usul Debat dia Asta kat UM. Usahawan sosial. So itu sebab kita tengok contoh kan, biasa kita tengok. So why kau pergi pada Rafizi Ramli? Waktu 2000 apa ni? 2000 apa kau? Aku start tengok dia first 2014. Forum apa di sebalik 1MDB. Oh, dia debat dengan KJ? Tak. Bukan. Okay, debat dengan KJ tu aku tengok. Tapi selepas aku tengok yang apa di sebalik 1MDB ni. Memang forum. Debat tu jadi dulu KJ dengan Raf. Tapi aku lebih, first time aku tengok dia is apa di sebalik 1MDB, Wancana Sinar. Okay. Sebab aku waktu tu memang suka gila tengok Wancana Sinar. Aku waktu tu nak makan, aku kena tengok video sama ada Parlimen ataupun Wancana Sinar. Weh Dan, sekolah menengah kan ni? Sekolah menengah. Kata apa? Aku start tengok benda-benda tu form 3. Form 3. Form 2 tu aku tengok Dragon Ball lagi waktu makan. Aku tengok Doraemon lagi dah. Aku tak tengok benda tu. Okay, menarik Dan. Kisah Angom sangat menarik tu. Aku suka. Aku nak sembang lagi. Tapi kita hold dulu cerita Dan. Kita pergi pada topik yang kita nak bincangkan. So topik pertama kita nak bincangkan, mungkin ini pernah dibincangkan dekat debate atau sebagai topik untuk debate adalah berkaitan dengan rasuah. Cuma aku nak pergi angle lain. Bukan nak cerita kebaikan dan keburukan rasuah ni, bukan benda tu. Aku nak pergi pada angle, kau perasan tak berapa banyak kes-kes yang berprofil tinggi dekat Malaysia melibatkan rasuah atau salah guna kuasa ditidurkan atau ditutupkan. So yang paling latest ini aku nak dengar daripada Ujah Hamid lah, man, berkaitan dengan kes Ismail Sabri ni, man. Cuba kau cerita kronologi dia bagi penonton-penonton kita dapat menilai, dapat menerima dan mendengar suara Amir yang lunak tu. Lunak. Okay. Silakan, Amir. Okay, untuk kes Ismail Sabri kita tak boleh nak ulas banyak. Satu sebab kau pergi first kes dia didakwa tangkap. Mungkin pengumbalan wang haram lah sebab macam ni. Satu-satu kes kalau kita nak tahu dia apa pertuduhan dia semua, kena baca pertuduhan dulu. Masalah sebelum baca pertuduhan member dah masuk hospital. Okay. So kita tak tahu dia dituduh atas apalah, sebab siasatan tu dipanggil Ismail Dia Sabri. disiasat oleh apa? Sebab apa? SPRM dipanggil Ismail Sabri bila mana dia orang buat geledah. Dia sebenarnya ada pasal Keluarga Malaysia punya projek lah. Kan Ismail Sabri kan Keluarga Malaysia punya tema kan. So Keluarga Malaysia punya projek ada macam
nampak macam ada salah guna kuasa, salah penyalahgunaan wang kat situ lah. So ada elemen yang memerlukan siasatan SPRM. Benda ni mula agak shallow tau. Macam benda ni sama-sama tak clear apa yang sebab dia nak siasat Ismail Sabri. Sekejap. Ini berkaitan dengan 300 juta kat rumah dia kan bukan? 130. 130 sorry. 170 dengan jongkong emas tu. Itu selepas tu. Tak berkait ni? Nak dulu. So bila siasat, so SPRM pun geledah. Buat penggeledahan, jumpalah jongkong emas dengan duit. So di situlah elemen pertuduhan tu ada. Mana kau dapat duit ni? Dan duit tu dalam multi currency tau, bukan duit RM je. Ada USD, UED, tak silap aku, banyak gila. So dia ada banyak kan. So pertikaian mula timbul kat situ, mana kau dapat duit ni? So tapi macam biasalah, di bawah Madani, kalau kau bukan ancaman, kita boleh senyapkan. Tapi kalau kau dah mula jadi ancaman, kau adalah mangsa siasatan. Okay, faham. But kita tak tahu apa pertuduhan sebenar Ismail Sabri. So nak tahu kena dia pergi mahkamah dan dibaca pertuduhan, dituduh bawah seksyen apa, amla ke apa ke, dan baru kita tahu apa pertuduhan sebenar untuk kes Ismail Sabri. So sebab tu tergantung ni. Contoh aku ambil, kita compare lah. Macam sekarang kan, macam itu Rafizi disiasat untuk kes apa ni? Am chip tu kan. Kita tak tahu Raf nak kena tuduh atas apa, amla ke apa ke, Salah guna kuasa ke, rasuah ke. So benda tu tak clear. Sebab dia hanya dipanggil untuk berikan keterangan dan disiasat. Sama juga Ismail Sabri. Dipanggil ke SPRM untuk mengambil keterangan dan disiasat. Dah pergi belum? Dah pergi dulu. Ismail Sabri kan dah pergi dulu. Okay. Dah pergi, dah diambil keterangan, dah geledah, jumpa barang dan senyap. So itu Ismail Sabri lah. Okay, so Dan, aku nak pergi satu lagi kes rasuah berkaitan dengan yang kau sebut tadi. Yang kau masih ingat lagi kes 1NDB ni. 1NDB ni satu term yang digunakan untuk memudahkan orang faham. Aku faham benda tu. Sebenarnya dia banyak. So sebab kau dah pergi forum yang Rafizi dedahkan. Dengar forum. Dengar forum, pergi pula. Member form 3 masa tu. Form 3, sorry, tak boleh pergi kan? Kau boleh pergi? Tak adalah, tapi belum masanya lah nak pergi kot. Aku pun duk Pahang, nak pergi jauh. Dengar forum. Okay. So apa yang kau boleh simpulkan dan guna bahasa sangat mudah untuk orang faham? Sebab aku percaya kes 1NDB ni orang masih ingat Najib ambil duit 1NDB. Orang ingat itu je, orang tak ingat lagi yang anak-anak kecil-kecil dia salah guna kuasa semua bagai. So boleh kau terangkan guna bahasa mudah berkaitan ni? Dia bahasa mudah dia, kita boleh pinjam yang Mak Sabu cerita dululah. Menteri Kewangan minta approval Perdana Menteri, minta untuk guna duit rakyat untuk 1MDB. Dia macam dah. Perdana Menteri minta Perdana Menteri, okey, pengurusi 1MDB Najib. Pengurusi 1MDB kata aku nak kena minta dekat Menteri Kewangan dulu. So Menteri Kewangan kata kejap aku bincang dengan Perdana Menteri Najib. So bila dah berbincang tu, luluslah duit Najib, duit rakyat dari Najib kepada Najib untuk Najib. So betul ke itu bahasa mudah dia? Memang betul masuk ke Najib ke duit YNDB ni? Duit rakyat YNDB ni? Sebenarnya dia untuk sampai ke situ, kes-kes Najib yang dah, okey, Najib still ada kes yang still in proceeding, betul tak Meh? Dia ada kes yang masih belum ada verdict lagi. So far yang dia dah masuk ke dalam itu SCI apa? SRC. So untuk aku nak kata betul ke Najib yang dapat duit-duit tu, dia masih juga tidak adil lah. Tapi yang waktu tu menjadi isu dan juga jadi kontroversi, contoh tak silap aku, anak Najib dia ada buat satu filem movie kat luar, The Wolf of Wall Street. Anak dia ke buat tu? Dia one of the producer lah. Yang famous gila movie tu. Leonardo DiCaprio punya filem tu. So Jolo pun ada terlibat dalam tu. And dikatakan duit tu datang daripada YMDB lah. Dia 1MDB ni menarik je. Dulu cita-cita dia bermula dengan 1 juta paid up capital, and dia nak jadi satu company pelaburan strategik macam Khazanah lah senang cerita. So dia dengan 1 juta ni digambarkan dia akan membesar aset dia semua. So waktu tu dia belilah banyak aset dia nak beli.
tiba-tiba ada satu lombok arang batu dekat Mongolia dia beli. So waktu tu mulalah Raf pun dah buat lawak dekat parlimen. Dia kata hati-hati dengan Mongolia, orangnya hilang, pelaburan pun hilang. Sebab waktu tu 1MDB dia jadi sangat fishy sebab pelaburan-pelaburan yang dia buat tu yang sepatutnya strategik, tapi apa yang kita nampak dia, contoh arang batu yang dia beli, lombok arang batu tu, aset tu boleh disifatkan sebagai aset buruk yang tak tahu apa bentuk pulangan yang dia boleh bawa. And waktu tu kenapa 1MDB dia jadi makin teruk, keberhutangan dia. Tak silap aku sekitar 2014, 2015 hutang 1MDB waktu tu dah lebih daripada aset, which is dia dah almost 50 billion, 42 million. 42 billion, tapi aset waktu tu baru 20 billion something. Which is dia dah kategori deficit lah. Sangat teruk lah. Tapi waktu tu kerajaan masih nak pertahankan 1MDB, and kerajaan waktu tu, Barisan Nasional, memang gagal keluarkan satu justifikasi kepada setiap transaksi ataupun apa yang dijalankan oleh 1MDB. And bila ditanya waktu tu, orang ada segelintir golongan yang aku sifatkan dia membackup lah 1MDB dan kerajaan waktu tu. Ini masalah tak diurus, bukan masalah kerajaan pun. It is a separate entity. But pada aku, bila aku dah bekerja and masuk dalam corporate punya sektor, which is aku buat company secretary, involving juga bermain dengan company punya financial statement, semua. Dia ada board director yang waktu tu, board director ni berkuasa untuk buat keputusan. And waktu tu tak silap aku, pengerusi 1MDB is Najib Razak lah. So kita, dekat situ aku nampak pengaruh yang besar dimainkan oleh pengerusi dekat situ. So untuk dikatakan kerajaan tak ada say, pada aku tak boleh jugalah. Memang ada salah kerajaan dekat situ. And pelaburan-pelaburan tu pun sampai sekarang kita tak dapat tagak Jolo pun. Itu skandal satu. Satu lagi aku nak bagikan kau. Dan terangan sangat bagus aku rasa. Sangat mudah difahami. Pasal isu kapal, 5 biji kapal perang tu. SCI ke apa nama dia? Aku lupa. Yang kapal selam tak boleh selam tu. Bukan. Kapal perang laut tu. Yang Zahid Hamidi ni. Bawah Zahid aku lupa. Tapi LCS, yes. Status case tu sebenarnya. Senyap. So tak didakwa, aku pun confused. Okay. Ni aku terang secara basic je lah. Kementerian Pertahanan dia basically, kalau nak spesifik, Angkatan Tentera Laut kita lah, ada cadangan untuk rebrand kapal-kapal perang kita. Okay. So LCS ni antara salah satu projek untuk kapal perang yang dibina oleh kita sendiri. Bukan dibina, kita beli kapal luar bawa balik sini. Sebab selama ni kapal-kapal perang kita beli kat luar second hand bawa balik sini. Upgrade sikit. Kita agak upgrade sikit. So sekarang ni kita nak bina sendiri, bina dekat Lumut. Okay. So benda ni ketika ini Zahid Hamidi sebagai Menteri Pertahanan, so dah lulus apa semua. Aku nak bagi senang cakap macam ni lah. Katalah benda tu bajet 10 juta. 10 bilion. Tapi dah keluar kos nak dekat 8 bilion, sebiji kapal pun tak ada lagi. Benda tak siap. So orang persoalkan lah. Kan? So di situ mula nampak macam ada beberapa ketirisan. Tapi masalahnya ialah kita sampai sekarang ni siasatan penuh terhadap ketirisan yang dilihat berlaku tu pun tak dibuat. Satu. Kedua, LCS 1 dia ada 5 kapal. LCS 1 dah siap. Yang lagi 4 aku tak sure macam mana. Tapi yang aku tahu bersiap 1. So dia agak lambat lah. Dan orang-orang yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan masa tu, Zahid dan Hisham. Dan kedua-dua ni masih tidak disiasat sampai sekarang. Okay, so kalau aku nak bagi simple, LCS, that's the issue lah. Tak ada SPRM apa semua, tak ada kertas pertuduhan, tak dibawa ke mahkamah apa, tak ada. Dia hanya bahan kempen lah waktu tu. Bahan kempen satu. Bahan kempen Anwar Ibrahim waktu nak menang PIU tu. Okay, satu. Sebab yelah masa PIU 2022. Tu pun bahan kempen juga. Tapi bila dah jadi timbalan Perdana Menteri pada Anwar, takkan nak siasat. Tak boleh. 47 kes boleh lepas. Kan? Boleh NFA, NCS pun kita boleh senyap. Guru dan anak murid. Tapi logiknya anak murid dia dah tikam guru dia.
Dekat Negeri Sembilan dah jelas tau. Kita tak tahu in future lah. Lagi Itu, mungkin itu boleh jadi matters of ethical. Oh, Macam- nampak bergaduh. Macam diorang borak waktu tu. Cuma YMDB tadi kan. Aku tertarik bila kau sebut balik YMDB, aku baru refresh balik. Sebenarnya YMDB dia lah yang menjadi pencetus kepada terciptanya sejarah and latar politik yang sekarang. Sebabkan YMDB, kita tukar kerajaan for the first time ever in 2018. Yes. Aku akan cakap adalah someone tu yang betul-betul memperjuangkan isu YMDB ni. Sampailah waktu tu YMDB ni berjaya buka mata semua orang. Tapi kenapa waktu tu orang, kalau kau ingat dulu ada Tekun, semua tu antara inisiatif bawah YMDB. And sekarang pun tengah hangat bercakap pasal RCI tabung haji. Bawah YMDB pun sebenarnya ada satu yayasan tabung haji. Yayasan tabung haji, yayasan YMDB yang function dia sebenarnya salah satu dia adalah untuk hantar orang pergi haji juga. Oh, yang betul. Tapi kau bayanglah betapa parahnya kerajaan waktu tu. Tak cukup dengan duit tabung haji, kau dah game buat creative accounting semua ni. Yayasan YMDB yang tolong orang pergi haji tu pun kau nak bantai juga. Lepas tu Tekun, lepas tu kau bagilah orang-orang bawah ni duit sikit untuk buat perniagaan, gunakan sistem Tekun. Which is pada aku YMDB ni, kalau kau tanya, dia satu skim penipuan yang sangat licik and at the same time sangat kejam lah. Kalau kau sebagai orang Melayu Islam yang kita selalu digembur-gemburkan dalam kempen politik. Aku nak pergi satu lagi. Kes kena ditutup ke? Jana Wibawa. Dan orang bawa Muhyiddin kan. Muhyiddin ni bukan kerajaan dah. aku tak ingat sebab Jana Wibawa dah tuduh. Sehingga Dah tuduh, dia still dalam siasatan negeri. Kalau ikut yang aku Kalau betul siasatan, okey aku dalam okey. mahkamah. Dalam mahkamah. Okey. So tak tidur lagi lah. So, cuma tak ada kata putus lagi berkaitan dengan kes ni. So kes seterusnya yang aku nak seteruskan adalah berkaitan dengan masalah paling besar adalah kenapa semua kes-kes besar ni. sebelum tu. Okay. Kau rasa ada tak satu skandal zaman Mahathir, ada tak skandal rasuah? Uish, aku tak hidup sama Mahathir. Kalau ikut kempen yang kita dengar dulu, banyak. Ada satu skandal rasuah yang menarik tau. Apa? Skandal Forex. Pernah dengar? Tak pernah ni. Pernah dengar. Okay. Skandal Forex ni berlaku dalam tahun 93 ke 95 lah. Oh, Siapa Menteri Kewangan dulu? Menteri Kewangan masa tu adalah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Okay. Okay, macam ni. 2017 ada satu RCI tentang skandal Forex. Tubuh RCI? Ya, RCI. Tubuh RCI. Okay. Berjaya kuat kat pembangkang waktu tu. Boleh push. 2017. 2017, sorry. Zaman Najib. Okay, so Najib gunakan benda ni sebagai weapon sebenarnya. Okay. Tahun 1991 sampai 1994, Bank Negara, duit simpanan reserve duit kita ni, yang dekat Bank Negara tu, antara salah satu cara dia nak kembangkan reserve kita adalah domain Forex tau. Yang buat ni adalah Tan Sri Nur Muhammad Yaakob lah. Masa tu dia pegawai kanan Bank Negara. Tan Sri Nur Muhammad Yaakob ni kalau korang tahu, dia ni adalah bekas Menteri Kewangan kedua zaman Pak Lah ke zaman Mahathir. Okay, tapi sebelum tu dia pegawai BNM lah. Okay. Jumlah kerugian 31.5 bilion. Zaman tu punya figure bukan sekarang punya. 31.5 bilion zaman tu punya harga. Punya currency. Bukan sekarang. Tinggi. Like, contoh kalau dulu 31.5 mungkin sekarang jadi 60 ke 70 bilion lah. Mungkin 100 plus. Mungkin 100 plus lah. Okay. Gantung pada kadar inflasi apa semua kan. Okay. RCI 2017 mendapati bahawa Menteri Kewangan telah gagal untuk melaporkan fakta sebenar kerugian Forex. Menteri Kewangan tu Anwar Ibrahim lah. Kepada Kabinet. Okay. Defense Anwar Ibrahim ialah pegawai BNM yang menguruskan pelaburan Forex ni tidak melaporkan perkara yang tepat kepada dia. Laporan tu tak didedahkan sepenuhnya lah. So contoh macam ni, Anwar dedah pada Kabinet. Dalam minit mesyuarat Kabinet, dia ada minit mesyuarat. So kau boleh refer tau RCI. Kalau buat RCI ke apa, dia boleh refer balik lah minit mesyuarat, panggil saksi apa semua. So dapatan RCI lah dalam minit mesyuarat. Contohlah Anwar kata tak rugi, tapi sebenarnya rugi. So benda ni lah yang RCI kata, satu, Menteri Kewangan tak declare. Kedua,
Anwar punya defense ialah dia kata pegawai BNM ni tak declare dengan dia betul-betul dan Mahathir luluskan. Oh, so nak tiap Dia Tai Chi. Tai Chi. Dia Tai Chi Last kali kau. Mahathir kena. Last kali Mahathir kena. But dapatan daripada RCI skandal forex yang 2017 ni RCI ialah pertuduhan jenayah, siasatan jenayah perlu dibuat kepada 3 orang. Okay. Perdana Menteri ketika itu, Menteri Kewangan ketika itu dan pegawai BNM yang menguruskan pelaburan forex ketika itu. Okay. But now sampai sekarang tak ada. Kalau kau ingat tak debat Anwar dengan Najib? Dia ada kata. Najib ada sebut. Ingat tak? Ada Betul. Ada kan Najib tanya Anwar. Apa pandangan Datuk Seri Anwar tentang skandal forex 1994? Anwar macam biasa lah, dia kan Tai Chi lah, dia kata, ni depan ni semua menteri-menteri, Perdana Menteri UMNO, buka kertas siasatan. Exactly ayat dia. Oh, macam mana? Ingat? Najib macam Datuk Seri Anwar, dia macam ada macam tu. Najib, Anwar jawab, dia kata, saya tak ada masalah, boleh buka kertas siasatan. Tapi ingat, bukan saya saja akan terbalik. Yang di sebelah sana juga, ramai akan terbalik. Nampak tak? Means like, dia tahu benda tu, kita sama-sama ada saham dalam tu. Sebab tu sampai sekarang benda tu pada aku tak pernah bunyi. Anwar dia deny 2 je. Satu dia kata, 3 sorry. Satu dia kata, ini bukan kerja dia. Bukan dia yang main forex tu. Yang main forex adalah Tan Sri Muhammad Yaakob, pegawai BNM masa tu. Kedua, pegawai BNM tak declare dengan dia betul-betul. Ketiga, Mahathir approve benda ni. Oh, senang kau Tai Chi. Aku pun tak tahu pasal skandal forex ni sebenarnya. So ini antara skandal. Ada banyak lagi skandal FKZ melibatkan bekas Presiden MCA Pelabuhan Port Klang tu. Ada dulu ada skandal menyebabkan Presiden MCA jatuh. Tu antara one of the skandal BN yang berjaya dituduh zaman BN berkuasa. Okay. Dan ada skandal, aku lupa, ni orang yang sini-sini kita tahulah, skandal pelaburan besi zaman Mahathir pun out. Perwajar out. Terowong Penang tu? Terowong Pening sampai sekarang siapa nama? Lee Kuan Eng. Lee Kuan Eng, yes. Okay, Terowong Pening tu senang macam ni. Benda tak ada, dah buat penyelidikan. Penyelidikan harga sampai berbilion-bilion, hasil tak ada. So the problem is, apa hasil kajian kau? Tak didedahkan sampai sekarang. But siasatan apa semua tak ada lah. Means like, kalau kau tengok sekarang ni, kalau kau tengok trend sebelah sini pun ada kes, sebelah sini pun ada skandal. So 2x5 je dua-dua. Pasal tak? Aku pasal ni. Aku pasal. So sekarang politician sekarang ni nak kill each other je. Kau ada kes, aku ada kes. Apa kata kita diam? Lastnya dia betapa kotornya politik pada aku lah. Tak ada yang suci dalam tu. Semua ada taik masing-masing. So bila ada taik masing-masing, semua boleh mengugut. At last, okay, tak apa. Kita deal, kita diam. Sama-sama diam. Sama-sama selamat, sama-sama berkuasa. Itulah. So last kali kita rakyat kena tipu lah. Maksudnya rakyat biasa yang kena kencing, yang rasa pemimpin. So lepas ni kalau jumpa pemimpin politik, tak boleh nak ambil gambar. Sebab dia banyak taik. Mesti ada yang cakap, tengok PAS bersih, tak ada apa-apa kaitan pun. PAS bersih? PAS bersih. Kalau korang tahu tahun 2017 ataupun 2018, anak kepada Mahmud Tok Guru Ni Aziz lah, Ni Abdul, pernah ada satu voice leak. Yang dia dapat 80 juta. Ya. Kau banyak tahu Dan. Okay, macam ni. PAS antara benda yang dia ada terpalit sikit tentang soal pendanaan politik secara tak sah ni ialah Ni Abdul declare dalam voice tu, mesyuarat tu, dia kata Ni Abdul ni yang pemimpin PAS tu sekarang? Dia bukan pemimpin PAS yang ke depan lah, tapi basically dia anak Tuan Guru Ni Aziz. Okay. Tuan Guru Ni Aziz. Dia someone lah dalam PAS sebenarnya. Ni Abdul bekas ahli parlimen Tumpat tak silap aku. Okay, so Ni Abdul dalam voice tu dia leak, tapi dia nafikan Dia nafikan tu suara dia. Tapi facts yang ada dalam tu ialah UMNO bagi 80 juta kepada PAS untuk PRU 14. Lepas tu untuk gagasan sejahtera. Tahu tak gagasan sejahtera? Aku tak tahu ni. Gagasan sejahtera antara PAS berjasa dengan adalah parti-parti kecil. Untuk sebenarnya PRU 14 tu yang Najib kalah tu, sebenarnya bukan 2 penjuru, dia 3 penjuru. BN, PH, Gagasan Sejahtera. Tapi PAS collapse masa tu. Collapse? Gagasan Sejahtera ada di 2018. 2018. Okay. So
Sebenarnya dia 3 penjurus. Tapi PAS tu macam ada tidak masa tu. Cuma dia conquer Pantai Timur lah. Pantai Timur dia dapat lah. Aku pernah dengar juga kalau cakap pasal PAS ni lah. Ada juga dekat Kelantan pasal balak. Balak punya Tapi tu kes skandal kecil. kira kecil tapi itu antara skandal jugalah. Dan sampai sekarang aku tak tahu apa perkembangan kes tu. Tapi aku balik kampung lah. Ni aku balik besuk lah. Dan Terengganu ni semua hijau. Tak ada BN pun. PH pun tak ada. Memang totally kosong telur. Semua PAS ambil. Tapi ni aku just nak share. Apabila aku balik kampung, mesti orang kampung bercerita kat aku, bersembang kan. Orang PAS ni suka main mancing tau. Mancing kolam. Dan kalau mancing kolam ni orang panggil judi. Sebab nak masuk kau kena bayar. Dapat ikan kau dah kena bayar. So diorang selalu macam bahan lah. Bahan orang PAS tak perlu pergi mancing. Pergi beli nombor ekor je. Tak ada beza pun. Tak ada beza. Beza dia macam tu. Tak ada beza pun. Tapi orang PAS ni rasa macam benda tu okey. Tapi orang biasa rasa benda tu berjudi. Ya, sebab kau masuk kau bayar, kau dapat ikan pun kau bayar. Yes. Okay. So to the point, tapi kes tu tak besar lah. Tak lah kata semua orang PAS macam tu. Tapi kat kawasan kampung aku macam tu lah. Diorang berborak, bersembang. Tapi kalau PAS ni, satu benda yang diorang akan pertahankan ialah tengok rekod kerajaan negeri Kelantan. 30 tahun. Rekod bersih. Tak ada apa-apa kes rasuah pun terpalit. Ya, betul. Sebab sepanjang korang mentadbir tu, segala rekod dekat korang. Cuba kalau satu hari nanti pentadbiran Kelantan tu bertukar kepada parti lain, dibongkar segala file, ada yang kantoi. Kau tak nak try? Aku cuba nak masuk universe ni. Aku dah lama nak masuk. Kalau aku boleh ada power yang... Aku pernah tengok Dr. Strange tu. Yang perempuan boleh tumbuk dah masuk universe lain tu kan. Yang tu kat aku nak masuk universe yang PAS jadi Perdana Menteri. Aku nak masuk sekali. At least lah. Sekali lah. Buat aku terfikir apa yang berlaku kat Putrajaya. Tapi waktu dia jadi kerajaan dulu pun. Itu Muhyiddin. Salah Muhyiddin lah. PAS jadi Perdana Menteri lah. PAS jadi Perdana Menteri. Dr. Sam lah. Dr. Sam ke Sanusi? Aku tak letak Dr. Sanusi. Aku letak hadiah. Oh, susah. Aku nak hadiah awak jadi Perdana Menteri. Ya, betul cukup jumlah. Banyak dalih dah keluarkan nanti. Okay. Kalau nak tengok contoh, tak payah buat universe macam tu. Kau refresh balik 1999 sampai 2004. Tok Guru Haji Hadi jadi Menteri Besar Terengganu. Apa jadi kat Terengganu? Ada pembangunan tak? Aku kecil lagi waktu tu. Kau tanya orang tu Terengganu lah. Aku kecil waktu tu. Tapi aku rasa macam kan kalau kau pergi parlimen kalau Tok Guru pergi parlimen Ayah Cik kita. Ayah Cik pergi parlimen. Kau pasal semua ahli parlimen mesti membotok dia. Ramai ada pimpin tangan dia. Slow jalan Tok Guru. Betapa diorang respectnya Ayah Cik ni. Ivan Anwar pun respect je dia. So aku macam apabila orang respect kau terlalu tinggi dan semua ahli parlimen sangat respect kat kau. So aku rasa macam kau ada something tu. Aku rasa macam kau ada something. Aku rasa kau ni macam ada style kau ni. Ada power kau ni. Cuma aku tak nampak ni. Mungkin Tuhan tutup hijab aku daripada nampak power kau. Mungkin dia buka hijab ahli parlimen PAS. Okay. Aku terfikir benda tu. Okay, kau macam terfikir lah kenapa benda itu boleh terjadi kan. Okay. Kalau kau masuk jemaah Islam, kau masuk usrah lah senang. Kau masuk usrah, kau ada nakib lah. Aku tahu, aku tahu dah. So nakib tu dihormati tak? Mestilah sebab dia share knowledge kat kau. So Haji Hadi adalah nakib kepada ramai pemimpin PAS dulu. Nakib ni bahasa mudahnya guru lah maksudnya. Tu dia panggil dia Tuan Guru. Tuan Guru Haji Hadi. Dulu antara beberapa nakib PAS ialah Skandar sakit lah. Hashim Yahya. Kat Perlis. Almarhum Tok Guru Ni Aziz. Tok Guru Haji Hadi. Ustaz Fazino. So antara guru. Banyak lagi aku nak sebut nama banyak lah. Tapi yang sekarang ni yang tinggal, batch-batch tu yang tinggal Tok Guru Haji Hadi. Sebab tu diorang hormat pada Tok Guru. Atas dasar guru kepada mereka. Masa diorang bocah-bocah dalam PAS dulu, ni lah guru diorang. Faham maksudnya? Aku tak terfikir. Aku rasa macam mana walaknya Saifuddin Nasution kepada Anwar Ibrahim. Sebab itu adalah guru dia, Agama UMNO. Macam itulah walaknya orang PAS kepada Tok Guru Haji Hadi. Macam kau tiba ni. jahat kau kan. Tapi aku tak terfikir. Aku terfikir aku macam terlintas. Sebab satu-satunya yang tak pernah jadi DAP aku tak nak minta. Biarlah. Aku bukan racist tapi
Biarlah bagi PAS dulu, lepas tu bagi debt period Perdana Menteri. Bagi Ada PAS dulu. universe yang berbeza lah. Universal lah. Udahlah. Aku terfikir, kalau Datuk Seri Anwar tak jadi Perdana Menteri, hati aku menyatakan bukan Dr. Sep atau Sanusi Perdana Menteri. Hadi Awang. Sebab aku rasa dalam majlis syura nanti ramai kat tangan. Kat tangan dia kata, Tok Guru ayah cik, kami mencadangkan ayah cik Perdana Menteri. Aku rasa macam tu. Kalau Haji Hadi ada kesihatan macam 10-15 tahun lepas, dia adalah calon. Sebab Gagasan Sejahtera, kalau PAS jadi kerajaan masa 2018, calon Perdana Menteri dia lah jadi. Masa dia jadi sihat lagi, Tok Guru Haji Hadi masih sihat lagi. Sebab Tok Guru Haji Hadi dah tak sihat, sebab tu kandidat lain ditolak ke depan sebagai calon. Berapa lama Tok Guru jadi presiden PAS ni? Sejak daripada arwah Ustaz Fazil Nur meninggal. Arwah Ustaz Fazil Nur meninggal, kalau tak silap aku 2001, 2002 ke 2003. 20 tahun lebih lah ni. Dah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih lah. Dia macam Anwar Ibrahim dalam PKP benar dalam pertanding lah. MTV saja. Okay. Kita pergi benda menarik sikit. Okay. Aku pergi topik yang menarik satu lagi berkaitan dengan apa Madani tengah buat sekarang. Dan apa kau nampak Dan? Lepas je kekalahan PH yang tonggak utama kat zaman Madani dia kalah. Tonggak. Tonggak pula. Tonggak, sorry. Thank you, Matt, betul aku. Kan kau kena bahan lagi kan? Nanti aku nak bahan lagi. Sorry. Thank you. Apa ni tonggak Tonggak. Okay. Tonggak utama PH untuk kerajaan Madani ni. Maksudnya Madani ni berpaksi kepada PH lah. Bahasa mudah dia. So lepas je PLN Johor, Melaka, Johor, Negeri Sembilan dan akan datang Melaka dalam tempoh 3-4 bulan ni, apa je kerajaan Madani tengah buat dan dah buat? Sebab aku tahu Parlimen tak bincang balik yang PS 10 tahun tu. Tak ada unsur. Apa 10 tahun? Tempoh hak pegang jawatan PN adalah 10 tahun. PM 10 tahun. PN Itu 10 bukan tahun. tak lepas ke kat Parlimen? Tak lepas Bukan tak lepas, tapi akan bawa sekali lagi. Akan bawa sekali lagi lah. Sama Itu juga tak dengan lepas, perpisahan antara AG dengan DPP. Pun tak bincang lagi. Dia sebenarnya lah, kalau kita ingat betul kenapa PH berada di mana dia orang berada hari ni, adalah atas sebab janji-janji dia orang berkenaan dengan tata kelola yang lebih baik, berkenaan dengan rasuah dan sebagainya. Okeylah, boleh bagi kredit untuk apa yang dah dilakukan lah dari segi ekonomi. On paper, we are doing quite well lah. Ada certain part dari segi ringgit dan sebagainya. Tapi ringgit bukan kerajaan yang tentu kan. Susah tu. Kerajaan menentukan. Tapi Anwar kata dia antara yang betul lah. Okay, baik. So kita ambil bulat-bulat apa dia cakap lah. Okay. Bayangkan aku hari ni bukan siapa-siapa lah. Aku just baca and aku agree. Okay. Tapi pada aku, bila bercakap soal tata kelola semua ni, the only thing yang aku boleh nampak dia walk the talk sikit bila dia bentang kat RCI itulah. Kalau kau tanya aku apa yang dia buat lepas dia kalah, ini sebelum dia kalah pun dia dah buat. Lepas dia kalah Johor, dia nak nampak dia nak kalah kat Negeri Sembilan pula, dia bentang lah RCI. Dia bukan bentang, dia just umumkan lah kan RCI. Publish kan. Sebab RCI tu baru bentang hari Isnin hari tu dekat Parlimen, betul? So kalau kau tanya aku dari segi tata kelola tu, kita pun nampak berkait dengan apa yang kita cakap tadi. Zahid punya kes JNAA. And then Sapura. Aku rasa kita lupa sebut pasal Sapura. Lupa Sapura. Sapura ni dia ada buat investment, and then investment tu macam barai lah. And then tak menjadi sebab investment tu dibuat secara cash and amount dia sangat besar tau. And then apa yang aku faham, dan ini melibatkan kerja aku juga, last year aku handle dia punya court convene meeting untuk Sapura, di mana government, sebab dia tak terus publish tau, tapi aku dah dapat sebab yalah benda tu dia takkan terus ke public terus kan. Dia inform company aku untuk kita orang handle dia punya scrutiny job lah. Ataupun orang kata bahasa Melayu silap aku, pengawas undi something macam tu. Faham. So untuk court convene meeting waktu tu, dia panggil semua kreditor Sapura ni untuk ditawarkan skim lah, untuk macam mana hutang diselesaikan. Waktu tu akan adalah bid mungkin hutang kau RM1 jadi untuk setiap RM1, contoh
Contoh untuk setiap RM1 yang hutang sampurna hutang akan jadi RM10. So macam tu dia nak tentukan macam tu. So tak silap aku government bail out almost 1 billion. All 1 billion ke atau lebih aku tak ingat. Tapi dulu kita ingat Datuk Seri Anwar pernah debat dengan Datuk Seri Najib lah pasal ni kan. And dia tak bersetuju untuk bail out, betul tak? Yes. Dia tak bersetuju Ya, untuk Forensic audit apa? Forensic audit dulu. dia mencadangkan forensic audit. Tapi itulah aku tak tahu sama ada forensic audit tu dah buat. Satu. Kedua, tiba-tiba bail out pula. So banyak benda yang dia kata dulu dia kecam macam-macam, hari ni buat lah. And DNA tu paling obvious lah. Kes Zahid kan. And then banyak lagi kes-kes. And dia macam ada satu naratif sekarang. Bila nampak BN dah berkuasa, tiba-tiba lah waktu tu nak datang kes Ismail Sabri dah makin baru nak didakwa. Yes. Barulah kes Muhyiddin pun belum selesai lagi. Even kes Najib masih ada lagi. Tapi adakah ini 100% salah government? Tak jugalah. Sebab kita tahu satu kes tu mungkin boleh ambil masa yang panjang untuk diselesaikan. Contoh kes Syed Saddiq pun lama juga untuk diselesaikan kan. Saddiq dah bebas kan? Syed Saddiq bebas lah. Dah Dah bebas kan? Okay. Dah boleh kahwin lah. Boleh kahwin lah. Sekali dengan kau lah. Dia boleh join lah. So itu je lah. Kalau kau tanya aku apa Madani buat sekarang, minta maaf Madani, aku tak nampak sangat lah. Sebab RCI pun macam jadi weapon politik je. Kau tahu Madani umumkan sara kepada 100 kepada 200 tapi tak nampak. Paling baru tadi dia umum untuk Hari Kemerdekaan dapat data percuma. Program data Madani something macam tu lah. 10 gig percuma. Soalan aku, ada lagi korang ada lah aku. Dia umum 10 gig percuma sempena Hari Kemerdekaan nanti. Rebate some sort macam tu. Melingkupi 5 penyedia rangkaian telefon internet lah untuk pasca bayar dan prabayar. Aku macam terkejut, pasca bayar pun dapat. Dia tabur banyak. Dia bagi banyak. Yang data tu untuk satu hari je lah. Setiap satu bulan ni. Tak silap aku satu hari dan ada satu lagi untuk bulan juga. Oh ya ke? Untuk sempena Dah kemerdekaan. apa tengok Anwar the movie? Mungkin dah. Untold Story. Tapi itulah Netflix semua tak masuk pun. So tak tahulah untuk apa. Tapi itulah soalan aku. Sekarang orang semua dah pakai unlimited bos. Ya. Ya betul. Semua limited sekarang. Kan macam 10 tahun lepas. Mungkin kat Kelantan lah kot dia nak cuba. Sebab fiber banyak tak masuk tak ada. Banyak kena curi kabel. Kat sana. Okay. So Madani memang aku setuju Dan memang tak nampak buat apa. Walaupun dia tabur banyak pun dia kalah. So adakah formula tabur atau bagi gula-gula ni boleh digunakan lagi untuk kerajaan Madani ni? Sorry sebelum ambil masuk sikit je. Sebab aku nampak sekarang ni dia macam dah ikut formula Najib dulu. Cash is king. Yes. Kau bagi Sarah 100 sebulan untuk, Kepada 200 lah sekarang. dah 200 pula dah. Kau bagi cash-cash yang macam tu setiap bulan dalam, walaupun kau kata dalam IC ni berbeza, tak ada keterisan, tak bobrok semua tu. Tapi still pada aku sekarang ni dah nampak macam apa pun kita bagi duit. Dia lupa ke dia kalahkan Najib dulu dalam saat Najib bagi tabur duit macam ni? Ya. Dia lupa aku rasa. Buat itim Apa Madani buat sekarang? Baju sekolah secara ansuran? Tak adalah. Itu bukan bantuan Bantuan kan? Bantuan. Okay, tak apa. Itu tak payah sentuh lah pasal baju tu. Dia patut pergi satu benda je Malaysia ni pasal baju sekolah ni. Pergi pada konsep US atau luar negara. Tak ada baju sekolah dah. Ya, betul. Okay, kita back to the topic lah. Apa Madani buat sekarang? Satu ialah soalan yang kita kena tanya ialah update siasatan dalaman Azam Baki macam mana? Senyap sunyi. Memang sunyi. Azam Baki dikatakan berani. Oh, berani. Berani. Buat kerja. Dia wira kita. Wira PKR kot. Dia wira. Ya, dia wira lah. PRN Negeri Sembilan pun nampak lah dia wira macam mana kan. Turun kempen tu. Turun kempen kan. Okay. So satu, kita kena tanya pada kerajaan Madani. Siasatan dalaman kita nak minta untuk siasat Azam Baki. Tangkap Azam Baki, kau tak buat. Dia kata tangkap apa? Nak siasat orang buat kerja, buat apa? Nak letak siapa? Perasuah. Kan? Okay. So sekarang ni dia kata, tapi nak cover line, dia kata akan buat siasatan dalaman. Okay. So kita nak tanya apa update siasatan dalaman tu. Sebab asalnya nak tunggu siasatan dalaman tu, Rafizi pun dah buat parti baru, Hamzah pun dah buat parti baru. Dah berbulan-bulan dah ni kan. Itu lagi cepat. Itu lagi cepat lah daripada kau punya siasatan. Okay. So tu yang pertama. Sedang benda tu clear cut pun.
kau pejabat awam kau tak boleh ada saham lebih daripada berapa? 1,000. 1,000 tapi kau ada lebih berjutaan saham dia. Okay. Kau saham kau lebih 1,000, benda tu clear cut salah. So apa keputusan siasatan dalaman kau? Dan kalau kata nak buat nak denda ke, nak hukum ke apa ke, dia dah bukan pejabat awam. Kau nak denda dia apa, kau nak hukum dia apa. So itu satu yang Madani kena jawab lah. Kedua, Madani kena jawab juga kenapa beberapa perkara yang didedahkan sekarang ni baru dedah, tak didedahkan awal. Contoh Ismail Sabri, asyik tabung haji. Okay, yang ketiga, apa Madani buat sekarang ialah macam dia cakap tadi, dia dah menjadi perangai UMNO. Kalau kau ingat 2018, last hari terakhir sebelum hari pengundian 10 Mei, 9 Mei ke 10 Mei hari pengundian tu. Ada kes tabur duit. Bukan. Masa di 2018 Najib umum. Najib berucap kempen terakhir Barisan Nasional live broadcast Satu Malaysia dekat rumah Tun Razak dekat Pekan. Najib umum kalau BN menang BRIM RM2,000. Masa tu zaman tu RM2,000 besar. Besar. Zaman tu besar. di 2018 BRIM RM2,000 daripada RM1,000 lebih naik RM2,000. Najib di saat-saat akhir last weapon dia tetap tabur pun kalah. Sekarang kau naik sada 200 ke ingat orang pandang? Orang tak pandang. Okay. Ketiga. Itu yang ketiga lah pasal tabur. Keempat. Sekarang ni untuk menuju ke PRU yang akan datang, Madani ada balance lagi kalau ikut betul lah. Bertahan sampai habis penggal lah. Plus minus ada 1.5 tahun lah kita ambil lah Okay. Dalam masa 1.5 tahun, ada banyak benda yang kau tak achieve. Satu, pemisahan kuasa antara AG dan DPP. Kedua, Perdana Menteri 10 tahun. Ni aku ulang balik apa yang ada dijanjikan sepanjang ni Pemasukkan PT-PTN tu tak adalah. Okay. Apa ni? Akta Sultan. Pindaan kepada Akta SKMM tak dibuat. Banyak benda yang kau tak buat. So kau ada masa 1.5 tahun, what is your plan? Okay. Kalau kau nak kata 2-3 bulan ni, kalau kau tanya tadi pasal DPP, bukan, hak kuasa PM 10 tahun tu, nak akan bentang balik, aku rasa kena tunggu sidang parlimen. Bajet. Bukan. Sekarang dah bulan 8 kan? Aku tak rasa ada sidang parlimen lagi sampai hujung tahun kan? Dengan bajet je lah. Bajet is bajet. Kau tak boleh buka cerita lain. Tak silap aku. Betul. So, kau nak tunggu sidang parlimen untuk kau bawa usul-usul ni tahun depan. Tahun depan lah. Bulan 3. Bulan 3. Lepas raya. So, ada satu soalan yang pertama yang diorang kena tanya pada diri diorang sendiri ialah adakah korang boleh bertahan sampai bulan 3? Okay, pertama. Yang kedua, kalau bentang bulan 3, adakah pembentangan itu boleh diluluskan? Di saat kau punya backbencher, kau punya majoriti dalam Dewan Rakyat tu, sebab dia perlukan pindaan perlembagaan 2/3 silap aku kan? 2/3. Di saat kau punya majoriti yang kau kata hampir 2/3 tu pun, kau tak dapat banyak undi BN yang banyak absen apa semua tu, kalau kau bawa usul lagi sekali, yang dibawa oleh Menteri Undang-Undang daripada BN pun tak lepas, macam mana kau nak kali ni kau yakin kau boleh lepas? Satu. Kedua, apa status pindaan terhadap usul pemisahan kuasa AG dengan DPP? Sebab itu kan ada bantahan. Lepas tu Raf masih ahli parlimen tak silap aku. Yes, betul. Okay, tu ujung-ujung lah. Okay, kemudian pindaan tu dibawa ke Jatuh Kuasa Khas. Dibawa ke Jatuh Kuasa Khas. Aku ada tengok gambar bincang. Fadi Syari muka macam buat faham masa tu. Fadi Syari pas tu, muka macam buat faham. Muka macam garang buat faham. Apa aku tak tahu apa yang dia faham. So hasil daripada Jawatan Kuasa Khas tu dipengerusikan oleh menteri. Adakah pindaan kepada usul tu boleh lepas kali ni? Itu yang dia kena pertimbangkan jugalah. So pada pandangan aku, satu, Madani kesudukan masa. Kedua, anything yang diorang buat sekarang doesn't give any impact to PH. Bukan Madani PH as a whole. Not BN. BN
pilihan raya nanti dia ada modal tau. Modal dia besar. Apa? Satu, menteri-menteri BN buat hal tak? Tak ada. Tak Ada. Okay, Perform. Kedua, menteri-menteri yang buat hal menteri mana? Menteri BH. So, BN ada modal kata, kami buktikan walaupun kami berada dalam kajian perpaduan bersama dengan PH, kami buktikan dengan pengalaman kami mentadbir negara selama 60 tahun sebelum kami dikalahkan, kami boleh mentadbir kementerian-kementerian di bawah Barisan Nasional dengan baik. Kami boleh buat program-program yang bagus untuk kampung-kampung. Contohnya Sejati Madani. Macam-macam benda lah dia boleh sembangkan. PH nak buat modal apa? Fahmi Fazil main basikal dalam kementerian. Angkat phone. Angkat phone. Ramanan tak buat kerja. Mana? So itu satu hal lah. Okay. So di saat ni apa pun yang Madani nak buat, segala-galanya dia tidak akan memberi manfaat kepada PH. The benefit will goes to BN. And all the liability is on PH. Then the liability is on the PH. So pandangan aku Gone. bukan gone. Lebih baik bubar je lah parlimen tu. Bubar parlimen, pergi pilihan raya. Dah. Senang. Because no matter what happen, you will lose. Gone case. Memang gone case untuk BH. Anwar mesti nak kekal pada hujung. Nak rasa nikmat-nikmat terakhir sebelum pencing. Tak, kalau aku di tempat Anwar, aku tak perlu benda tu dah. Melainkan untuk kuasa lah. Kalau kau fikir soal kewangan. Bukan. Maksud sebelum dia pencing sebagai politician. Maksud aku tu. Tak, kalau dia pencen, kalau dia bersara, katalah dia tak bertanding ke, dia kalah ke apa kan. Dia tak rugi satu apa dari segi duit. Pencen dia banyak kot. Kau ahli parlimen berapa lama? Kau menteri berapa kali? Ya, tapi aku tak tahu butik duit. Aku cakap soal karier politik dia. Dia karier politik dah lama. Tapi at least dalam sejarah dah tertulis lah nama Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. So ada muka dekat parlimen. Dia dah achieve apa yang dia nak. Bagi aku, yang betul-betul beria nak bertahan ialah bukan Anwar Ibrahim saja. His circle. Sepol Menteri Kewangan mah. Sebab Sepol Menteri Kewangan mesti mau cari fund untuk pilihan raya mah. Mesti nak menang kat mana? Bertanding mana? Pada Rengas kami Munim. Okay. Mungkin kami Munim mungkin sedang berucap dengan kat Kongres. Mungkin Ketua MK sedang cari fund untuk nak bertanding Padang Rengas. So dia mesti hold kuasa ni, ghanimah yang dapat ni seberapa lama yang dia boleh untuk make sure yang dia secure apa yang dia boleh ni. Kalau dia menang Padang Rengas sekalipun, dia kalah untuk pengas terusnya. Sebab dia bukan jenis politician yang bawa pada idea. Dia politician yang tabur. Okay. So politician yang main tabur ni biasa kalah. Sebab apabila kau main tabur ni pandang aku, apabila kau main duit, rule dalam main duit atau undang-undang dalam main duit atau syarat utama dalam main duit, kau kena banyak duit. Dan kau kena sentiasa ada source of money. Yes. And kau nak banyak duit, kau kena ada kuasa. Kau kena selalu banyak duit. Dan sampai bila kau boleh selalu banyak duit? Sampai bila? Itu soalan dia. So, apa kata? Kau beritahu abang kau akan main morning, tukar Abang dengan kau? gaya abang. Bukan abang kau, Abang Syuk. Okay. Abang Syuk pernah jumpa dia. Syuk pernah makan dengan dia. Lepak sekali. Aku ingat Syuk pernah makan dia. Kita tak pernah. Aku tak pernah. Salam pun tak pernah. Okay. Aku tak kenal. kau lagi jauh lah. Sebab zaman aku masuk MK tu, dia dah dekat atas lah. Takkanlah nak jumpa kecil-kecil macam aku. Sama, aku pun kecil-kecil kat dia. Okay. Dia kena bawa politik idea bare minimum. Macam mana ketua-ketua MK yang lama, bukan Sam lah. Sam tolak ke tepi lah. Sam Kentok dia tolak ke tepi lah. Aku pergi pada aku bukan nak menjilat atau mengangkat Nivin. Aku pergi pada Nik Nazmi waktu ketua MK. Dia fight isu. First starting kat Selangor dia fight. Don't bawa isu dasar, isu yang dia betul-betul faham. Lepas tu pergi Akmal, skandal. Dia siap, aku pasal tak politician dia kena ada satu core atau satu benda yang dia power. Forte. Dia kena ada satu, at least satu. Macam Akmal Saleh, forte racism. Yes. Aku bagi je. Tak, sebab tu kalau kau perasan, diorang yang pernah, yang dulu ketua MK yang bawa isu-isu ni, diorang ada kat mana sekarang? Diorang masih sustain tau. Diorang sustain dalam karier politik sebab permulaan yang cantik. Tapi kalau macam permulaan kau pun macam yang kau orang sebut tadi tu, so kita tak nampak isu apa yang dia bawa.
And yang apa yang aku nampak pasal dia lebih pada dia meniru gaya Anwar Ibrahim dalam berucap. Ya. Tu je. Ni sekarang Kamil tengah berucap untuk Kongres MK dekat Melaka ni. Mesti dia menekan-nekan suara dia. Tak tahu. Okay. Yang paling penting kau jangan tengok apa dia cakap. Kau tengok apa idea dia. Kalau sama je macam 2-3 tahun lepas dia sembang post normal syndrome lah apa ngarut dia semua ni. Jawabnya memang jahanam lah MK. Ya. Kalau Bukan. dah kepala pun long lay, habis satu badan semua long lay. Kesian tau bagi aku. Kesian. Sebab apa? And sorry aku potong banyak. Serius ke? Siapa dah PKR apa yang jadi dekat PKR, apa yang jadi dekat PH, satu parti yang dulu kita support berjaya naik adalah disebabkan politik idea. Tapi bila berubah kepada politik wang, itulah jadi dia macam sekarang lah yang kita dapat. Itu Politik masalah idea tak mana? ada. Ya. Dan dalam PH kan dia tak ada tokoh-tokoh idea lah. Okay, dulu ada Tony Pua lah. Walaupun apa Ong Chen. bukan memang Tony Pua lah DAP. Aku tak sama pergi, aku sama PH. PH. Amir Samad. Amir Samad. Apa pula? Tak, masa aku okay, PH ada tokoh besar. So, sekarang Tony Pua ke mana? Gone. Tony Paul dah withdraw lah. So siapa lagi tokoh besar dalam PH? We talk about PH. Jangan sembang pasal Mak Sabu lah. Mak Sabu tak pernah buat idea pun. Tokoh besar dari segi idea lah. Ada. Rafizi. Dah mana 80 kursi? Tak, aku jujur. Tak ada tau. PH tak ada. For nowadays, Memang tak ada. especially new generation. Kena ingat Raf, Nick, diorang bawa idea-idea ni dalam umur dia awal 30-an, pertengahan 30-an. Kau pergi cari budak umur 30, budak umur 20-an sekarang yang boleh bawa something dekat PH. Ada dalam MK. Siapa? Yang selalu pakai jaket hitam. Yang berjanggut tu. Yang selalu keluar posting. Rafizi lembik. Rafizi sotong. Buat press statement. Rafizi mengajuk. Rafizi merajuk. Itulah level dia. Idea tak ada. Ya, kita bukan nak backup Rafizi Ramli tau. Aku tak pernah backup. Contoh, orang tu nama Dan sekalipun. Aku sebut nama Dan. Kalau Dan buat benda tu, aku sebut batas action dan tindakan dia. Ya, kalau ada idea, kita boleh je puji. Tak kisah siapa pun. Sebab tak ada idea. Kesian tu. Tapi sekarang dah tak ada politik idea lah. Aku rasa. Okay, kita go back sebelah Kunal Ending. BN, siapa ada untuk bawa politik idea? Menteri undang-undang mungkin boleh. Tapi dia jangan bercakap. Ketua Penangan BN ni. KJ. Lupa KJ. KJ pun dia naik zaman dia ketua muda pada aku. Salah satu dia adalah idea yang dia bawa juga. Lepas tu kau tengok dia sustain macam mana. Seburuk-buruk KJ, Hari Sukan Negara tu adalah hasil dia tau. Hasil kerja dia. Sampai sekarang orang pakai. Kau ingat tak lepas Syed Saddiq naik jadi Menteri Belia Sukan, Sukan Commonwealth ke Sukan Asia, aku tak ingat. Kita dapat antara kutipan pingat tertinggi. Pada aku tu hasil kerja KJ. Okay, BN BN ada KJ. PAS ada siapa? Ada tu Bacok. Alam Mamat yang debat Raf kan. Tapi dia tak buat idea. Dia nampak smart, nampak bijak tau. Dia ni macam golongan bijak. Syahir Sulaiman. Sorry aku cakap. Dulu aku pernah tengok dia, Syed Saddiq dengan seorang lagi atas satu pentas tau. Wawancara sinar. And aku ada expectation, dia ni boleh ubah PAS. Betul. Dia ni ada idea. Dia ni ada something. Dia ada data dulu. Dulu aku tengok ML Studio dia. ML Studio. But aku tak tahu apa jadi dia lepas dia pergi usrah beberapa kali. Tiba-tiba jadi ro nyanyi. Aku simpan harapan yang tinggi pada dia actually. Untuk modernize PAS kan. Untuk bawa satu idea besar dalam PAS. Bukan nak ubah PAS. Tak perlu ubah PAS pun. Ubah Malaysia lah. Sebenarnya PAS ada orang yang okey. Siapa? Tapi dia bukannya big figure dalam PAS. Siapa? Contohlah ahli parlimen kat Melaka, aku lupa, Tangga Batu ke apa, Bakri Jamaluddin. Dia ni dulu memang pegawai pertanian tau. Bila dia bahas dekat dalam Dewan Rakyat dengan Datuk Jo pasal isu peladangan, nampak dia memang well knowledge. Aku respect orang tu macam tu. Bakri Jamaluddin asal nama dia, ahli parlimen Tangga Batu. Kedua, insini apa dia ahli parlimen dekat Pahang. Temeloh ke? Dia bukan Kuantan. Allah, muka dia aku cam tapi nama aku tak ingat. Okay. Dia berbahas tentang soal teknologi. Dia orang yang ada idea bagi aku. Tapi orang-orang macam ni bukan figurehead depan PAS. Sebab orang-orang macam ni tak boleh naik dalam PAS, tak dipandang dalam PAS sebab orang macam ni tak main sentimen. Orang macam ni main otak. Tapi kalau dia main otak, dia patut pergi pada angle ni. Dia pick satu isu, dia fight siapa habis. Dia pick one dia isu. Bakri buat benda tu kat Dewan Rakyat tapi orang tak pandang. Dia tak pergi pada PC, tak pergi pada program, tak pergi pada wacana, kempen. Dia hanya pergi pada parlimen yang akan ada
setahun 3 kali. Sebab PAS pada aku dia punya modus operandi dia sangatlah Melayu, Islam. Dah kau cakap sentiment. Sebab tu kadang mungkin ramai budak-budak muda PAS ni yang sebenarnya ada idea and innovation nak tukar negara lah bukan tukar PAS. Tapi dia tersekat. Dia tak boleh nak naik pun. Sebab PAS dah set up naratif bila kau berkempen Melayu agama tu je. Kau dah baca tak the latest one penulisan Minda Tok Guru? Jadi lah. Minda Presiden PAS Minda Presiden PAS. Dia kaitkan DAP tu dengan DAP meneruskan agenda penjajah British, pecah dan perintah. Kau bayangkan bila presiden parti kau main sentiment narrative macam tu, kalau ada orang kat bawah yang cuba play a different game dengan main politik idea, kau tak boleh survive. Confirm kena lipas dia. Sebab tu orang macam Sanusi boleh naik. Sebab Sanusi naik dengan cakap, orang Cina ada Cina, orang India ada negara India, Melayu kat sini saja. Main sentiment untuk menang. Sebab tu orang macam Sanusi senang naik. Sebab dia dah pajak otak dia pada sentiment, bukan pada idea. Faham, clear. So aku rasa kita landing kat sini pun Sonok mentah malam ni. Sonok cuma kena ada landing dia. Ya, kena landing. Aku rasa in future kita akan sembang lagi sebab aku rasa kita rekod ini dan kita nak tengok kita rekod 13 hari ni. Kita nak tengok pengumuman calon 15 hari bulan ni. Pengumuman calon parti bersama. PRM Melaka. Belum lagi, sebenarnya belum PRM Melaka lagi, tapi dia umur awal. Aku pun terkejut. Actually. Dia umur awal. So belum lagi PRN, tak bobar pun lagi tapi dah umur. So dia umur kat Melaka kan. So ni satu formula baru tau. Tak pernah ada parti kat Malaysia ni umur awal. Maksudnya umur daripada tempoh yang ditetap, bukan. Maksudnya kalau kita nak umur calon, kita mesti dah ada tahu tempoh bila pendapat calon. Maksudnya dah umum bubar parlimen don baru kita nak baru biasanya ke umur. Okey, aku tambah sikit boleh tak sebelum landing? Sebenarnya tu idea RAF lama zaman PKR. Okey, kalau dulu masa RAF sebagai timbalan presiden, RAF punya idea macam ni. Lagi 2 tahun sebelum PRU, PKR dah umum calon dah. So calon yang aku dah umum ni, kau kena turun buat kerja. Kalau kau dan kena ada ni lah progress dan juga hasil lah. Dalam masa 2 tahun kalau kau tak perform, aku boleh tukar kau. Kau diletakkan sebagai calon, watikah tak dapat lagi. Once kau perform, ujung-ujung baru presiden sign watikah. Itu plan RAF. RAF sebut benda ni masa kempen pemilihan PKR 2022. Idea ni memang dah lama dah ada nak buat. Tapi yalah sebab presidennya adalah Anwar Ibrahim, tak dapat lah. So sekarang dapat laksanakan dekat bersama lah. Yes. Okay, good to know. Okay, so guys, kita landing kat sini dan kita tengok lah pengumuman calon parti bersama nanti. Bye-bye. Alright, thank you.